Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey sahabat, pagi ni Sab turun ke laut, nak mengarau jaring ketam dan belangkas ketam dan belangkas lah yang kita janjikan semalam. InsyaAllah ada tak ada kita akan buat konten lah sedikit Kalau tak ada tu pendek lah, kalau ada tu panjang lah sahabat videonya macam tu lah. Okey, sedikit sebanyaknya Sab akan kongsikan nantilah. Okey, sebelumnya Sab nak meneruskan aktiviti kita, terlebih dahulu Sab nak mendoakan semoga sahabat-sahabat kita dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, yang sakit Allah Ta'ala angkatlah penyakit sahabat kita, yang belum mendapat jodoh semoga mendapat jodoh lah, yang belum mendapat zuriat semoga Allah Ta'ala berilah zuriat pada sahabat kita, yang tengah dalam perjalanan tempat kerja semoga selamat pergi dan balik, amin amin ya rabbal alamin. Okey sahabat, kita nak mengarau jaring ketam dan belangkas. Okey, kita nak mengarau Okay, sahabat, kita dah sampai ada telur ada telur. Okey sahabat, ni ada telur kita tengok sini ada telur lah. Ni dekat pelepas dia tu. Ni siput apa sahabat ni siput apa namanya? Besar. Tempat sahabat siput apa tu nama dia? Siapa tahu tu siput tu namanya apa? Tahu siput sajalah. Alhamdulillah. Lepas lagi. Itu. Pari. Cin. Apa dulu? Pari tuka Pari tuka.
Speed ni dah tak ada. Atau tidak. Kalau ada telur kita ambil. Kita suka makan yang ada telur sahabat. Suka makan yang ada telur lah. Ada besar. Ini payah sikit. Patah speed dia. Banyak sangat belit dia. Terlampau banyak sangat. Ada yang susah juga buka dia ni. Speed dia ni tadi besar ni. Alhamdulillah. Package ketam dengan belangkas sekali. Dia berkawan lah sahabat belangkas dan ketam ni dia berkawan lah. Itu pasal kita gunakan jaring ketam dan belangkas ni. Dua-dua dapat lah. Tapi selalunya belangkas tak banyak lah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Belangkas ada sahabat tapi ketam ni ada diamond sikit lah, tapi besar sahabat ada diamond tapi besar lah. Kita ambil buang tinggi tip ni, kita buang dia elok lah. Tu dia besar betul. Tua dah, ini pemalas ketam ni. Ini ketam PKP dulu sahabat. Jadi dah terbiasa PKP, duduk rumah je sampai sekarang ni dia duduk rumah jugalah. Dah jadi malas tengok pegang sikit dah patah dah. Speed dia itulah pemalas tu. Kita janganlah hidup macam ketam PKP ni bermalas-malas dekat rumah. Tak baik sahabat kita ada tanggungjawab sikit sebanyak ni, kita kena cari rezeki. Ni diamond, ada diamond ni. Alhamdulillah. Besar lagi. Tak ada yang penting kita lihat. Sekarang miskin, mana tahu esok kaya. Uang tak punya, kepala pun jadi pening. Tak ada kerja, cari-cari kerja pula.
dibuat senang, hidup ini jadi senang. Dibuat susah, hidup ini jadi susah. Yang penting anak istri tak kelaparan. Bekerja, terus bekerja. Ada tak ada, yang penting kita gembira. Hai. Dia ada tak ada kita gembira lah sahabat Tak ada kita gembira sajalah. Itulah rezeki dari Allah. Sikit sebanyaknya, alhamdulillah. Langkas lagi. Ada ketam ada belangkas Ada ketam tak ada belangkas. Alhamdulillah. Ada telur. Jarang sahabat sebab aku dah ada janji dengan sahabat, ada tak ada kita akan buat video kita akan buat video dia mengarau jaring ketam dan belangkas ni. Ada tak ada kita tunjukkan lah. Tu dia. InsyaAllah sahabat kalau dapat nanti kita campurkan lah konten lain ke ataupun campur memasak tu. Tengoklah macam mana sahabat ketam ni pun kurang sangat. Tu dia. Belangkas ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketam besar. Alhamdulillah. Mantap sahabat Tapi gelap lah sahabat apa boleh buat lah matahari dah tinggi. Terbit tinggi, gelap sikit lah, tak apa tak apalah. Sebenarnya tadi ada payung dia sahabat, sekejap sekejap. Ni editor kita dah beli payung dia. Kita cubalah. Alright, okay, ini letak mana ni? Saya tak faham ni. Dia buka dulu. Cuba Cuba dulu. Kita cuba dia di sini. Kunci balik. Kita cuba dulu. Kita betul baru sampai semalam sebab hujan-hujan aja, musim hujan tu dia beli tu. Try. Allah, jadi tak jadi ni. Baik. Dah adjust dah. Gelap lagi ke? Wahai. Jadi ni sahabat ni. Macam mana ni? Allahu Akbar, patah ke apa ni? Alah, okey. Jadilah sahabat janji ada terang-terang, ada okey nampak nampak sikit pun okey lah. Tu dia sahabat okey. Okey, tu ada payung sedikit nampak tak? Mana ketam? Nampak ke? Nampak tak? Nampak lah sahabat Maaflah hamba sebab gelap, tak nampak. Kalau tak kita letak tu dia tak nampak langsung terendah sikit kot. Tu boleh boleh. Okey, alright. Buka ketam santai hari ni, buka jaring ketam dan belangkas. Besar. Alhamdulillah. Mantap. Hari ni belangkas ada sikit lah sahabat. Alhamdulillah. Tengok belangkas lagi.
Alhamdulillah ada rezekinya. Ada ketam, ada belangkas. Satu heran juga lah, dia ni kawan agaknya. Ada ketam, ada belangkas ni. Ini dia kawan ni. Rezeki jugalah sahabat dah. Alhamdulillah. Rezeki dah dapat. Sini sikit lah. Nampak. Tu dia. Kita sahabat. Nampak ke lah. Tinggi sangat dia. Ni dia. Oh, dia ekor Alhamdulillah. Dia ekor. Alhamdulillah. Besar-besar. Bapak dia. Nampak kot. Tinggi sikit lah ya. Okey. Panas saya sahabat Dah sebulan ni cuaca di Pelabuhan Kelang ni memang cukup panas lah. Cukup panas-panas. Hujan pun sekali-sekala. Itu pun sebelah subuh malam. Hujan siangnya tak ada lah. Musim panas, angin. Cuaca dah tak menentu dah. Banyaklah ketam. Memang tak musim ke atau macam mana kita pun tak tahulah sahabat Tapi kalau di Pulau Ketam sana, sahabat kita cakap ada jugalah. Ada jugalah musim dia. Tapi di sini kawasan Selat Port Kelang ni macam inilah. Ketamnya tak pernah banyak 5 kilo, 6 kilo macam tu aje. Pernah banyak lah. Tu dia. Sekarang ketam sekilo sahabat 28 dengan 30 25 dah tak ada dah. Sekarang ketam dah naik harga. Lagipun minyak pun dah naik. Kita tak naik-naik lagi sahabat biasanya 28 ini kita jual 25 dengan 28 lah. Ini 28 dengan 30 sahabat RM28 dengan RM30 sekilo. Tu dia. Alhamdulillah. Langkas tu dia. Alhamdulillah. Okay. Besar sahabat mantap. Besarnya. Comel macam penonton kita ni Macam pakcik yang comel tu makcik yang comel tu. Tu dia. Makcik kita yang support channel kita ni, terima kasih banyaklah. Selalu aja
spot channel Sab Hari-hari dia bertanya, manalah Sab ni, manalah Sab ni. Sebab tak ada hasil sahabat kita nak tunjuk apa Jadi kalau nak tunjuk konten lain nanti takut tak ada orang tengok Tapi kita cuba jugalah. Kita bagai-bagaikan konten insya-Allah. Tu dia. Allahu Akbar, alhamdulillah. Supaya sahabat dapat menengok. Ketam sini pun dah susah sahabat Dah susah sangat dah ketamnya. Okey sahabat, itulah dia hasil kita hari ini. Belangkas ada, ketam pun ada juga besar-besar sahabat Walaupun tak banyak, manisnya ada. Tu dia. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Itulah rezeki kita. Sedikit sebanyaknya Sab kongsikan seperti mana yang Sab janjikan semalam sahabat masa menjaring belanak Kita dah hantar jaring ni, kita pergi menjaring belanak. Sedikit sebanyak kita kongsikanlah. Okey sahabat, hari ini inilah dia hasil yang dapat kita kongsikan. Dapatlah untuk sahabat-sahabat kita yang berjanji ada yang berjanji belangkas, ada yang berjanji ketam InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bagilah. Okey sahabat sampai di sini dululah pertemuan kita buat kali ini. Andai kata ada silap salah dari Sab dalam membuat konten ni, Sab minta ampun, minta maaf lah. Ini atas permintaan sahabat-sahabat kita. Ada tak ada, upload sajalah Bang Sab sebagai untuk menghibur makcik-makcik, pacik-pacik, sahabat-sahabat kita, abang-abang, abangda-abangda kita, ayahanda-ayahanda, makcik-makcik kita InsyaAllah mudah-mudahanlah semoga terhiburlah. Okey, sampai di sini dulu pertemuan kita. InsyaAllah mudah-mudahan di lain kesempatan kita ketemu lagi. Salam sayang dari Sab dan Bonda Port Kelang Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.